Bos, ini bukan itu guling-guling punya perhimpunan. Walaupun guling, ini full stop. Tita Sultan Selangor, full stop. Jangan ada ladang babi dekat Selangor. Nombor kedua, kita mau bantah ini UEC. Dan nombor tiga, put full stop untuk ini penghinaan Sultan Selangor. Cukup. Ini baru permulaan. Lebih dari 3,000 peserta hari ini turun. Terbaik rakyat Malaysia. Terbaik parti-parti politik yang turun. Tak kisah dia punya fahaman politik. Nombor dua, NGO-NGO, pengamal-pengamal media, termasuk pihak polis yang jaga lalu lintas dan kawal keselamatan kami itu. Terbaik you orang. Ini hanya permulaan. Kita akan buat satu lagi perhimpunan. Ni, PMX yang akan jadi bakal PMX ni, bakal XPM ni. Cukuplah kau punya UEC, kau punya drama ni. Kita akan buat satu lagi perhimpunan membantah kemasukan UEC ke IPTA. So, Kerajaan Madani, tunggulah announcement daripada kami. Kita akan buat perhimpunan yang lebih besar. Pastikan UEC tu tak masuk IPTA. Dia orang sudah kaya lah. Lepas tu you tak nak jaga SJKC. You tak nak jaga SJKT. You tak nak jaga sekolah kebangsaan. Sekarang baru mau ingat pasal sekolah tahfiz. Apa sebelum ini you dalam koma kah? Membazir wang rakyat, membazir cukai rakyat. Dia orang sudah kaya. Mau belajar ini masuk persendirian. Sekarang mau masuk universiti minta IPTA. Apa punya otak lah lu orang. So, PMX, tolong tunggu kita punya next announcement. Pasal ini janganlah hilangkan kita punya account. Itu standard lah MCMC punya kerja lah. Kita tengoklah apa you nak buat terhadap rakyat Malaysia. Suara rakyat, suara keramat. Terbaik, daulat tuanku.